Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi Ana tak cakap lama sebab Asyik nak cakap lama sikit hari ni. Ana nak cakap sikit je. Ana nak kita ambil pengajaran dari ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah. Okay. Itu ayat yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Maliki yaumiddin. Allah kata Allah ni pemilik hari pembalasan. Okey, bila sebut hari pembalasan ni kita tak boleh gambarkan macam mana sebab kita tak pernah lalui. Ke ada siapa-siapa pernah lalui? Tak pernah kan? Kita tak ada gambarkan macam mana. Pada hari itu macam Ustaz Sakit cakap kan, dia bawa dalil dalam surah Maryam ayat 39. Pada hari itu manusia ni gelisah. Dia gelisah sebab apa? Dia telah diputuskan sama ada dia ni penghuni syurga ataupun dia ni penghuni neraka. Waktu tu kita sesama kita ni dah gelisah. Kita dah tak fikir orang lain. Kita dah tak fikir ahli keluarga. Dah tak fikir siapa-siapa dah. Yang kita fikir diri kita sendiri. Kita nak selamat. Sebab tu banyak Allah rakamkan penyesalan orang-orang yang bila di padang mahsyar, bila di hari akhirat baru nak menyesal, nak beramal. Betul? Okey. Kita tengok pada hari tu seorang ni dia lari pada seorang yang lain. Contoh mak lari pada anak, anak lari pada mak. Contoh dalam surah Abasa Allah kata yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang tu lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Dia lari daripada mak bapak dia. Dia lari daripada anak-anak dia. Bayangkan dekat dunia ni dia gelak ketawa bersama, dia bersukaria mandi kolam sama-sama. Tapi di akhirat dia lari satu sama lain. Jadi ana nak bawakan satu hadis yang mana hadis ni tentang persoalan di hari kiamat, iaitu hadis yang selalu juga kita dengar, iaitu 4 persoalan yang akan ditanya di hari kiamat. Okey. Hadis yang berbunyi la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Kata Nabi, tidak akan berganjak kaki-kaki manusia ni selagi tidak ditanya 4 soalan. Yang mana kita tahu dekat dunia bolehlah kita amalan jahat yang kita buat kita sorok, kita sembunyi daripada orang. Kita tak nak bagi orang tahu sebab takut orang tu maibkan kita. Tapi dekat akhirat semua Allah keluarkan. Seperti mana yang Ustaz Kai bawa pagi tadi kan. Waktu pembentangan tadi Ustaz Kai bawa dalil dalam surah Ali Imran ayat 29. Allah kata qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah kata apa yang kau sembunyikan, apa yang kau sorok, semua Allah akan keluarkan pada hari itu. Yang orang tak tahu selama ni kau buat jahat, Allah akan keluarkan pada hari itu. Okey. Maknanya kita tidak akan terlepas daripada apa yang kita buat di atas muka bumi ni. Soalan pertama adalah an umrihi fi ma afnah. Iaitu umur kau ke mana kau habiskan. Sama ada umur kau habiskan untuk ketaatan ataupun kau habiskan masa umur kau ni untuk kau buat perkara yang haram. Sebagai contoh. Okay. Sebab tu dalam satu hadis yang lain juga menyatakan kalau orang tu panjang umur tapi dia baik amalan dia, dia jaga solat, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan makhluk, insya-Allah dia jadi orang yang terbaik. Sebagaimana kata Nabi, man tala umru wa hasuna amalu. Kata Nabi, siapa yang panjang umur kemudian baik amalan dia, dialah orang yang paling baik. Walaupun umur dia 1000 tahun, tapi dia jaga solat, dia jaga hubungan dengan makhluk, insya-Allah dia akan jadi yang terbaik. Tapi di sebaliknya ada juga orang yang paling jahat. Man tala umru wa sa'a amalu. Yang ni orang yang panjang umur tapi dia buat jahat, dia buat perkara yang haram. Contoh dah tua masih lagi nak merempit, dah tua masih lagi nak melepak, masih lagi nak buat jahat, tak jaga solat. Dia akan jadi orang yang paling jahat. Okey, itu soalan yang pertama, umur. Okey, ambil kalau boleh 4 ni kita tanam dalam diri kita. Kita paku betul-betul, jangan bagi terlepas. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala fi. Dengan ilmu kita apa yang kita buat. Ini sangat penting sebab kita ni semua talibul ilm, seorang yang nak bawa risalah Nabi ni kepada orang. Dengan ilmu ni Allah akan tanya, apa yang kau buat dengan ilmu yang kau ada ni? Sama ada kau ni syok sendiri, kau amal seorang ataupun kau sampaikan kepada orang. Jadi alhamdulillah kita buat projek silibus pendakwah ni sebagai kita ada hujah di hadapan Allah. Selama ni kita dah belajar kat sini dah dekat 2 tahun. Alhamdulillah kita nak benda yang kita belajar ni kita nak sampaikan kepada orang. Supaya kita di hadapan Allah kita ada hujah, yang mana ilmu yang kita pelajari ni bukan kita je nak beramal, kita nak juga orang-orang yang lain
kat luar sana beramal. Tu yang kedua, tentang ilmu kita. Apa yang kita buat dengan ilmu kita, sama ada sampaikan ataupun tidak. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, iaitu dengan harta kita dari mana kita dapat. Ni yang pertama. Yang soalan ketiga ni Allah akan tanya dari harta kita mana kita dapat. Sama ada kita dapat dari sumber yang haram. Contoh bukan dia buat perkara yang haram. Contoh dia kerja tapi dia curi tulang. Jadi berkat tak rezeki dia kat sini? Soalan. Tak berkat. Jadi sebab tu kita kena amanah dalam kita bekerja. Ni nasihat untuk semua, termasuk diri Ana. Kita amanah dengan kerja yang kita ada. Sebab rezeki tu takut-takut tak berkat. Allah akan tanya, rezeki ni sama ada kau jujur tak dengan kerja kau? Ke kau buat sambil lewa? Ke kau bekerja sebab kau nak dapat habuan semata-mata? Dan Allah akan tanya wa fima anfaqahu. Yang ni yang ramai susah, iaitu ke mana engkau bagi. Sama ada kau simpan. Contoh, kau ada baju banyak, dah ada seluar banyak. Apa yang kau buat? Kau bagi tak dekat orang? Ke kau simpan je? Ada baju sebako, ada seluar sebako. Apa yang kau buat? Kau bagi tak dekat orang? Ataupun kau ada duit lebih sikit kan, kau belanja tak orang? Ke kau beli seorang-seorang, makan seorang-seorang kat tangga? Contoh. Ni Allah akan tanya. Sebab Nabi berkata apa yang ada pada kita, sebab Allah kata apa yang ada pada kita ada juga pada orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Apa yang kita ada ni ada untuk orang dekat luar sana, bukan untuk kita je rezeki kita ni. Dan yang soalan yang keempat, tadi soalan ketiga tadi Allah akan tanya tentang tentang harta kita, dari mana kita dapat dan ke mana kita keluarkan. Yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah. Allah akan tanya tentang tubuh badan yang Allah beri pada kita ni. Allah bagi mata, Allah bagi mulut, Allah bagi kaki, Allah bagi tangan. Apa yang kita buat dengan anggota badan yang Allah beri pada kita? Sama ada kita buat untuk mendapatkan redha Allah, kita tolong orang, kita cakap benda yang baik, kita bertasbih sebagai contoh. Tambah-tambah kita ni dah 1 Zulhijjah, yang mana Ustaz ada tekankan, Ustaz bawakan hadis-hadis yang mana hari yang paling Allah cinta, hari yang paling agung daripada 10 malam terakhir. Jadi banyakkan mulut kita ni bertasbih kepada Allah, basahkan lidah kita dengan berzikrullah kepada Allah. Okey, ataupun sama ada kita guna anggota badan kita. Contoh mata ni Allah bagi kita tengok benda yang haram, kita tengok orang yang bukan mahram sebagai contoh. Lepas tu mulut kita ni sama ada kita berzikir ataupun kita asyik cakap bukan-bukan, mengumpat sebagai contoh, mencarut sebagai contoh. Dan Allah bagi kita tangan, kaki ni, sama ada kita tolong orang ke ataupun kita shadow boxing orang, tumbuk-tumbuk. Allah akan tanya setiap anggota badan kita ni, sama ada kita guna untuk ke arah kebaikan ataupun keburukan. Ini soalan yang keempat. Jadi mungkin setakat tu saja daripada Ana. Jadi tanamkanlah 4 soalan ni supaya nanti dekat hari akhirat kita dapat lepas 4 jawapan ni. 4 soalan ni. Sebab yang akan jawapan ni bukan kita boleh jawab ke Allah, aku guna boleh untuk berzikir. Dengan amalan yang akan menzahirkan jawapan kita nanti di akhirat kelak. Okay, mungkin setakat tu daripada Ana. Yang baik kita sandar kepada Allah, yang buruk sandar kepada diri yang penuh kelemahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaAllah hari ni Ana diberi peluang untuk memberi sedikit peringatan kepada kita semua, termasuk diri Ana sendiri. Dan sebelum itu Ana ingin memberi peringatan tentang kita perlu bersyukur tentang apa yang kita dapat pada hari ini dan pada hari yang sebelumnya. Iaitu kita dapat macam-macam hari ni, kita dapat tengok kebesaran Allah, bendang ni besar kan, luas, dan kita masih lagi dapat bernafas, kita masih lagi dapat berdiri, dapat berjalan. Dan nikmat yang paling kita patut bersyukur ialah kita masih lagi dapat bernafas. Kita masih lagi dalam agama Islam. Okey.
Jadi hari ini Ana akan membawa tazkirah yang bertajuk siapakah follower iblis. Okey. Jadi tajuk ini diambil daripada surah Sad ayat yang ke 84 dan 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surah Sad ayat yang ke 84. A'udzubillahi qala fal haqqu wal haqqu aqul. Yang bermaksud aku berkata, dia berkata, maka kebenaran, ulama mengatakan kebenaran di sini ialah dari segi kata-kata. Jadi Allah nak bagi tahu maka kebenaran dan kebenaran aku kata. Jadi dalam ayat ni Allah nak bagi tahu apa-apa yang Allah kata, apa-apa perkara benar, semuanya Allah kata. Okey. Dan al-haq bila kita terjemah dalam bahasa Melayu ia bermaksud kebenaran. Tapi bila kita terjemah dalam bahasa Arab ia bermaksud asyai'us sabit, yang bermaksud sesuatu yang tetap. Jadi contoh, Ana ingin memberi contoh apakah sesuatu yang tetap, iaitu Al-Quran. Al-Quran ni daripada dulu ada 114 surah. Betul. Dan Al-Quran ni sampai sekarang dia tak bertukar, dia tak tambah, dia tak tolak. Dia masih lagi tetap 114 surah. Dan itu menunjukkan bahawa Al-Quran tu adalah perkara yang hak. Okey. Dan kata lawan bagi al-haq ialah al-batil, yang bermaksud palsu ataupun perkara yang tidak tetap. Jadi salah satu contoh perkara yang tak tetap ialah agama lain. Contoh seperti agama yang agama tu, ada satu agama tu dia kata dulu dalam kitab mereka kata apa? Allah Tuhan ni ada satu je. Tapi sekarang mereka kata apa? Sekarang mereka kata dalam kitab mereka ada 330, bukan ratus, bukan ribu, tapi juta Tuhan. Nampak tak? Dekat situ dah nampak dah. Satu dia tak tetap. Dan percanggahan yang sangat ketara. Dulu kata satu, sekarang kata 330 juta. Jadi kat situ kita nampak bahawa selain daripada apa yang Allah kata, selain daripada agama yang Allah kata, maka ia adalah al-batil. Dan Allah sendiri bagi tahu dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal balagha liqaumin abidin. Sesungguhnya apa yang di dalam Al-Quran telah menjadi petunjuk yang tetap. Maksudnya Allah bagi tahu Al-Quran ni dah tetap dah. Dia tak perlu tambah, tak perlu tolak bagi orang-orang yang menyembah Allah. Jadi kita ni yang sembah Allah, kita ni yang mengaku kita ni hamba Allah, maka pengajaran kita boleh dapat ialah setiap apa yang kita buat, setiap keadaan yang kita melalui, maka rujuklah kepada Al-Quran. Sebab apa? Quran ni dia dah tetap. Kan? Allah sendiri bagi tahu dia dah tetap. Yang pertama, yang kedua ialah dia petunjuk bagi orang yang menyembah Allah. Okey. Sekarang Allah bagi tahu juga kepada kita bahawa setiap apa yang Allah kata, maka setiap perkara benar hanya Allah yang kata. Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah yang ke-147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan kau, maka jangan kita ragu-ragu. Maka jangan kamu ragu-ragu. Okey, jadi dekat sini Allah bagi tahu kebenaran hanya daripada Tuhan kau. Jadi itu bermaksud selain apa yang daripada Allah, selain daripada Allah, iaitu contohnya kata-kata manusia, semuanya adalah al-batil, kecuali apa yang daripada Allah. Dan Allah kata maka jangan ragu-ragu. Okey. Zaman sekarang kalau kita tengok, ramai tak orang yang ragu-ragu dengan Al-Quran? Ramai. Contohnya apa tanda-tanda kita ragu dengan Al-Quran? Iaitu kita tidak mentadabburi Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila kita tak tadabbur Al-Quran, itu menunjukkan kita ragu-ragu. Sebab itu kata-kata Allah tapi kita tak nak dengar. Tapi kata-kata manusia kita dengar pula. Jadi itu menunjukkan kita ragu-ragu dengan Al-Quran. Kita tak tahu bahawa apa yang Allah kata tu adalah benar. Okey. Dan jadi Allah kata apa yang daripada Allah benar. Yang selain Allah al-batil. Tapi persoalan di sini, macam mana pula apa yang daripada Nabi? Okey. Allah bagi tahu dalam surah An-Najm ayat yang ke 2 dan 3. 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yantiqu anil hawa, dan tidak ia, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak ia berkata daripada hawa nafsu.
Iaitu Allah kata Nabi ni tak berkata daripada hawa nafsu. So kalau tak kata daripada hawa nafsu, kata daripada apa? In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Jadi Allah bagi tahu apa-apa yang Nabi cakap ialah hanya daripada wahyu. So kita boleh dengarlah apa yang Nabi cakap sebab semua tu juga daripada Allah. Dan kita boleh tengok bukti yang Nabi ni memang tak boleh nak menipu pun. Nabi tak boleh nak bagi tahu perkara yang batil kepada kita. Nabi tak boleh bagi tahu dengan nafsunya. Iaitu tanda dia sebab Nabi ni memang tak boleh membaca dan Nabi tak boleh menulis. Jadi macam mana Nabi nak tipu kita dengan cara itu? So itu dah jelas dah. Okey. Sekarang kita tengok balik kesimpulan ayat yang ke-85 ni. Allah nak bagi tahu setiap perkara hak hanya daripada Allah. Okey. Dan ayat yang ke-85 Allah bagi tahu satu contoh perkara hak yang Allah kata dan yang Allah akan jadikan perkara itu betul-betul jadi. Iaitu Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Yang bermaksud pasti sesungguhnya akan aku penuhkan neraka jahanam dengan engkau, yakni dengan iblis. Allah kata Allah akan masukkan neraka jahanam ni dengan iblis wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan siapa yang mengikuti engkau dari kalangan mereka semua. Jadi Allah bagi tahu iblis dan semua pengikut dia akan disumbat, akan dihumban, akan dipenuhkan ke dalam neraka. Okey, jadi dekat sini kita perlu berhati-hati sebab pengikut iblis ni boleh jadi kita pengikut dia. Jadi untuk kita jauhi daripada pengikut iblis ni, untuk kita tak ada sifat pengikut iblis ni, kita kena tahu apakah sifat pengikut iblis. Okey. Jadi sifat pengikut iblis ialah dia meninggalkan apa yang Allah perintah dan dia membuat apa yang Allah larang. Jadi kesimpulannya dia tak bertakwa, dia bercanggah dengan bertakwa. Jadi kalau kita nak jauhkan diri kita daripada api neraka jahanam, satu je cara, iaitu dengan kita bertakwa, iaitu mengikut perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Okey. Lepas tu Allah ada sebut dalam surah Qaf ayat ke-30. Allah cakap apa? Yauma naqulu li jahannam halim talati fataqulu hal min mazid. Okey, dalam ayat ni Allah bagi tahu pada hari itu Allah berkata ataupun Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, adakah kamu dah penuh? Lepas tu neraka jahanam jawab, wa taqulu, lalu dia berkata hal min mazid. Adakah masih ada lagi? Okey. Dekat sini kita macam tak faham. Kenapa Allah tanya kepada neraka jahanam, lepas tu neraka jahanam jawab dengan persoalan balik. Okey. Sebabkan kita orang Melayu, jadi kita tak faham apa yang Allah nak bagi tahu. Jadi ana akan bagi satu contoh apa yang Allah cakap dengan neraka jahanam ni. Dia seolah-olah Allah cakap, apakah neraka dah penuh? Kan? Apakah dah penuh? Lalu neraka jahanam jawab, kenapa ada lagi ke? Adakah masih ada lagi penghuni neraka? Jadi kalau ada lagi, silakan masuk. Kenapa neraka jahanam cakap macam tu? Sebab neraka jahanam ni yakin, neraka jahanam ni tahu bahawa janji Allah, kata-kata Allah benar. Dan Allah kata, neraka jahanam tahu bahawa Allah kata Allah nak penuhkan neraka jahanam. Allah tahu, neraka jahanam tahu bahawa Allah nak penuhkan dia. Jadi neraka jahanam cakap macam tu. Okey. Sekarang jadi betapa ramainya orang yang masuk ke dalam neraka jahanam ni, sehingga neraka jahanam ni saja pun dah terlalu besar. Sehingga neraka jahanam ni dikatakan kalau nak ditarik neraka jahanam ni, ia perlu ditarik oleh 70,000 tali. Dan satu tali tu bukan ditarik oleh satu malaikat, tetapi satu tali tu perlu ditarik oleh 70,000 malaikat. Jadi bayangkan betapa beratnya neraka ni. Tu baru neraka, belum inti dia. Inti dia pasti lebih banyak. Jadi itu menunjukkan betapa besarnya neraka ni dan menunjukkan betapa banyaknya orang yang akan masuk dalam neraka ni. Jadi sebab itulah ana beri peringatan ini untuk kita berhati-hati daripada mengikut iblis masuk ke dalam neraka. Okey. Dan Nabi beritahu kita dalam sebuah hadis yang menunjukkan betapa ramainya ahli neraka ni, sehingga Allah nak penuhkan syurga, Allah tak boleh nak penuhkan syurga sebab terlalu ramai ahli neraka.
Jadi macam mana Allah nak penuhkan syurga? So dekat syurga nanti Nabi bagi tahu Allah cipta makhluk baru. Allah cipta makhluk baru. Allah cipta makhluk baru sehingga syurga ni penuh. Tapi adakah syurga ni penuh seperti penuhnya neraka? Sebab neraka ni dia punya penuh tu, dia bukan penuh dekat bawah-bawah tu je. Tak, dia penuh tu secara bertini-tini sampai atas. Sebab tu ada ahli neraka yang minum air nanah daripada ahli neraka yang atas. Dah lah. Cuba kita bayangkan sekejap. Neraka Jahanam ni dah lah paling gelap, paling dalam, paling panas. Lepas tu ramai orang bertindih-tindih pula. Bayangkan betapa ramainya ahli neraka Jahanam. Jadi sebab itulah kita sangat perlu berhati-hati daripada setiap apa yang kita lakukan. Dan ahli syurga ni, okey, kita kembali balik kepada ahli syurga tadi. Allah bagi tahu ahli syurga ni penuhkan syurga. Tapi adakah ahli syurga ni penuhkan syurga macam ahli neraka bertindih-tindih, panas semua? Tak. Bahkan ahli syurga ni, satu orang saja ahli syurga, dia dapat ruang seluas langit dan bumi. Allah cakap dalam surah apa? Allah cakap dalam surah Ali Imran ayat ke-133, iaitu wasari'u ila maghfirat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati uiddat lil muttaqin. Jadi Allah bagi tahu ayat ni, bersegeralah mencari keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapatkan syurga yang seluas langit dan bumi. Cuba kita tengok langit dan bumi luas mana. Daripada bumi ni ke langit bukannya sampai awan tu, tapi langit kita, satu langit pertama ni termasuk matahari, termasuk bulan, termasuk bintang dan semua galaksi-galaksi yang astronaut kaji semua tu kan, semua tu baru masuk dalam langit yang pertama. Jadi bayangkan betapa besarnya syurga yang kita akan dapat kalau kita ni jadi orang yang bertakwa. Sebab Allah kata, dan dapatkan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Okay, jadi satu-satunya cara untuk kita tidak masuk ke dalam neraka Jahanam dan satu-satunya cara untuk kita mendapatkan syurga yang seluas langit dan bumi ialah dengan kita bertakwa kepada Allah. Dan macam apa yang kita tahu, orang terakhir yang masuk ke dalam syurga bukan dapat 1 kali ganda langit dan bumi, bahkan 10 kali ganda. Kita tak boleh bayang betapa besarnya syurga yang Allah nak bagi kat kita, betapa rahmatnya Allah. Allah je suruh kita bertakwa je, ikut perintah Allah, dia tinggal larangan Allah. Lepas tu Allah bagi syurga yang seluas langit dan bumi. Cuba kita tengok, bendang ni saja baru kat Selangor. Kita tak pergi lagi kat negeri-negeri lain. Kita tak pergi lagi kat Kedah semua apa semua kan. Dah besar. Dan Malaysia ni pun kita dah nampak besar dah. Sedangkan Malaysia ni kecil je kalau bandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kita bayangkan betapa besarnya syurga ni. Okey. Dan akhir sekali Ana tutup dengan pengajaran supaya tazkirah pada tazkirah pada tengah hari ni tidak menjadi ilmu yang la yanfa. Supaya tak jadi ilmu yang sia-sia. Iaitu yang pertama sekali, kita perlulah setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita cakap, perlulah mengikut daripada hak, daripada Allah. Jangan kita ikut daripada hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, dapatkanlah syurga yang seluas langit dan bumi, yang berganda, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Yang kedua. Yang ketiga, fastabiqul khairat. Sebab apa? Sebab ada setengah orang dia kata apa? Tak apalah, di azab sekejap janji dapat neraka. Dapat jadi orang terakhir 10 kali ganda bumi pun tak apa. Jangan. Sebab apa? Sebab masuk neraka ni terlalu sakit, terlalu pedih. 69 kali ganda. Semalam kita sampai sini panas kan? Kita berpeluh. Kita dah pasang aircon pun panas juga. Tu baru bumi. Kita belum kena api lagi, tu baru cahaya matahari. Tapi api kat dunia ni pun dah panas. Apatah lagi api yang dekat akhirat nanti, 69 kali ganda. Macam mana kita tak boleh bayangkan. Jadi jangan kita kata tak apa, sekejap je nanti masuk syurga. Tak, jangan. Fastabiqul khairat. Kalau boleh jangan bagi kita nampak langsung. Kalau boleh jangan bagi kita jangan bagi kita dimasukkan ke dalam neraka walaupun satu saat. Dan Ana berharap kita semua dapat masuk syurga bighairi hisab. Okey. Dan pengajaran yang terakhir sekali ialah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dikira pada waktu akhir. Jangan kita awal-awal kita beramal tapi akhir-akhir kita kufur. Sebab apa? Sebab ada orang yang awal-awal dia semangat beramal. Dia jadi orang beriman pada awal tapi pada akhir dia kufur, maka pada akhir itulah dia dicampakkan ke dalam neraka.
Dan macam kita belajar tadi, ahli sihir walaupun awal-awal dia syirik, pagi dia syirik, petang dia kufur, lepas tu dia pagi dia syirik, petang dia beriman, lepas tu bila dia mati dia masukkan ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab Nabi pun dah cakap dah, innamal a'malu bil khawatir, sesungguhnya amalan itu dikira pada waktu akhir. Jadi rasanya itu saja. Sekian sebanyak pada anak. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.